Okay, aku nak pergi garage motor. Brake pad belakang aku rasanya tinggal 5% lagi. Aku nak pergi tukar kat sana. Perjalanan lebih kurang 17 minit. Okay, motor ni dah jalan 24,298. Bulan 6 ni baru masuk setahun. Okay, sekarang kita nak gerak ke garage motor. Lebih kurang 4-6 minit kita sampai. Alright, jom. Aku Alhamdulillah kita dah sampai. Jadi minggu depan je lah kita tukar. Alright, balik dulu. Kita dah sampai office. Tak berjaya nak tukar brake pad. Minggu depan lah tukar. Sebab kedai welding pun dah tutup. Right, jumpa minggu depan.